guys. Hari ni 20 Jun 2026. Kita akan melepaskan ikan puyuh ni ke tasik. Sebab kita tengok dia dah sakit. Dah tak boleh nak bela dia. Okey, ikan ni, ikan puyuh ni kesepat dah. Ikan puyuh kot. Kita bela semenjak Julai 2025. Ada orang bagi, iaitu Hamid bagi untuk kita bela. Setelah setahun, dia pun dah besar sikit lah. Tapi malangnya dia kesihatan yang merosot. Sisik dia banyak tercabut. Dia punya sirip satu dah macam tak berfungsi dah. Terkepak lah dia punya sirip satu. So dia pun macam dah bosan kan makan makanan yang sama setiap hari. Kita akan lepaskan dia ke tasik Proton City supaya dia ada life sendiri. Mungkin dia boleh jumpa kawan-kawan lain ni dalam tasik. Jom. Okay. Semoga dia jumpa kawan baru dan hidup dia dah tak bosan lagi. Sebab dalam akuarium hidup dia terhad. Makan pun benda yang sama je kan. So kita akan lepaskan dia. Semoga dia menjumpa kawan yang baru. Okay, let's go. Okay, kita telah sampai ke tasik Proton Ni kan kita. Siti ya. Kan kita. Ini tasik. Tasik ni ada banyak ikan. Benda ni, tempat ni tengah renovate sebab palang semua tak ada. Tapi tak apa. Kita akan lepaskan dia di sini hari ni. Semoga dia berbahagia. Okay, sekarang adik Ucup akan lepaskan. Selamat jalan ikan. Semoga berbahagia di tempat baru. Jom balik. Suka tak Ucup? Suka tak?